Assalamualaikum. Kami nak balik. Ya. Jom ke mall Man. Okey. Hari ni saya akan buat video terbang Aceh. Aceh tu. Aceh wak. Okey, buat kalian yang nonton nanti, jangan nonton aja. Jangan lupa subscribe, like and share. Iya guys. Itu dah check in. Belum ah. Belum. Weh, dah tiba di bandara. Tapi tunggu paspor dulu. Okey, kita dah susun beg semua. Beg dah susun. Wah, Abang ni nak pergi mana? aku nak balik Aceh lah. Oh, balik Aceh. Okey. Alright. Alright. Kau nak pergi mana? Aku nak jumpa wek aku lah di Aceh. Jumpa wek. Wah, aku nak jumpa wek kita. Kurang bahagia masa kecil. Hampir tertinggal pesawat, bro. Oh juga deh, macam mana kan? Kau dah ngibah ke kau? Betul. Tu juga ha. Orang senang hidup Malaysia, dia pula. Yang betul kan? Pak Bit. Pokoknya main dan nafkah dia. Malaysia ini bukan kapal terbang. Bukan pesawat, kapal terbang. Ya, para suku dah jumpa di satu trail. Cakap bahasa Aceh. Ni bocor ke bang apa nak pupun je jangan politik mati ada gawak. Yang gagak ah. Sedap. Dah jumpa suku-suku dia. Cakap dia bahasa dia. Nyawaknya ujung-ujung ni tayang yang akak nani. Awaknya kena keran. Masuk kapal terbang. Baru abang bujak kena. Terbang. Punya mun dia. Masuk vlog. Tinggal makan hari ni, Bang. Oke, kita berangkat. Saya sudah berada di dalam pesawat, tapi tak ada penumpang. Aku sendiri. Cuma ada kawan-kawan sana. Oke. Bukan muka aku yang diperlukan, tapi
Dunia belum nampak. Macam mana awak? Aman? Aman. Dalam pesawat Wan. Kita dalam pesawat. Masih dalam kapal terbang. Lama kali nak turun. Turun dah lapar. Berangkat pukul 4 sampai pukul 4 juga. Dan Pak, macam mana perasaan naik pesawat? Sinilah tengok sikit. Hati saya Nampak muka sikit bro. Agak nak. Macam mana perasaannya? Hati saya deg-degan lah. Kejap Aku rindulah daging special. Kau nak masakkan aku daging special. Daging special aku special, tak nak cheese tak nak sayur, tak nak mayonis. Terus seli lebih lah. Bawahnya lebih, okey? Goreng. Pak, macam mana perasaannya Pak? Perasaan saya senang sangat sebab saya sudah mulai ke kampung halaman saya. Saya nak jumpa anak-anak saya kan. Tapi saya sedih juga meninggalkan apa? Siapa meninggal? Meninggalkan. Oh, meninggalkan. Meninggalkan gerai saya di sana. Okey Pak, makasih Pak. Okey. Ya Pak. Nampak macam mana Pak? Ini Pak. Kita udah sampai di Banda Aceh Pak. Aduh Pak. Menara kembar dah mana cak? Di sini tak ada menara kembar Pak. Ini ada. Betul. Oh. Yes, very good. Ini pakai drone Pak. Udah lah ikut kawan. Wih, sunset bro. Kuala Langkau. Punya dengan tombol ya. Mana? Oh, lagi turun ke belang Cik dengar semula macam tu. Ipo ku. Selamat sampai di Aceh. Tengok banjir ini no. Cik. Ni kau banjir iya. I bayar. Bayar. Dekat dah bayar. Oh, yang dekat. Kon nyo ho inan dah turun tu. Mungkin nak bayar dah. Oi, kau balutlah dalam tawat. Oh, malah kau. Cok tengok. Lagi Aceh ha. Lagi Aceh ha kadang-kadang. Enggak ada biat. Kalimah baku Aceh. Mana? Allah. Tak ada nampak budak-budak. Oh my god. Sampai. Wih, selamat datang di Banda Aceh. Swinging Aceh, swinging. Alhamdulillah. Ladies and gentlemen, tak ada linggis, tak ada semen. Kita sudah sampai dan sudah tiba di Banda Aceh. Kita dah sampai. Ore. Ya, kita sudah sampai di stadion Iskandar Muda. Ya, pesan ni. Apa dah bro? Bagai
Wih. Wah, wah, wah. Wah. Wah, wah. Gah, Dan puan-puan, kita telah mendarat. Sila terus berada di tempat duduk dengan tali keledar masih terlekap sehingga Keledar. lampu isyarat dipadamkan. Sebelum meninggalkan pesawat, sila tentukan tiada barang yang tertinggal. Ambil perhatian semasa membuka penutup ruang simpanan di atas anda kerana mungkin kedudukan simpanan anda sudah berubah. Bagi pihak kapten pesawat dan anak-anak kapal bertugas, kami ingin mengucapkan terima kasih dan semoga kita dapat berjumpa lagi. Thank you. Okey, terima kasih. Dah. Kita mana ni? Nak buka ni. Dah letak. Buka. Letak. Pak, kita dah sampai di sini tak? Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Saya tak mau rekam lagi dah. Dari Fajri. So jangan lupa subscribe ya. Like, dan dalam share juga. Alright. Assalamualaikum. Salam. Okey, sampai kawan-kawan. Alhamdulillah sampai dengan selamat.